Arif Aiman dikhabarkan masuk dalam radar Chelsea selepas mempamerkan aksi luar biasa ketika JDT mengikat gergasi EPL Chelsea FC 3-3. Dalam perlawanan itu, Magis Arif Aiman berjaya mengekang, memperdaya serta memberi tekanan berterusan kepada benteng pertahanan Chelsea dan berjaya menciptakan satu gol awal dalam aksi tersebut. Persembahan berkelas dunia itu kini meletakkan nama Arif Aiman dalam radar pemerhati Chelsea yang sentiasa mencari bakat segar luar biasa dari benua Asia. Jurulatih Chelsea, Xabi Alonso pun dibuat terpukau dengan persembahan Arif Aiman dan mengatakan bahawa Arif layak untuk memperkuat pasukannya. Bukan mudah untuk seorang pemain sayap Asia mempamerkan ketenangan menentang pertahanan fizikal England yang dibarisi pemain-pemain mahal. Keupayaan beliau membaca permainan, kepantasan luar biasa serta ketajaman penyudah menjadikannya ancaman kekal yang sukar dikawal oleh barisan pertahanan kami. Saya rasa dia layak memperkuat pasukan kami, ujar Xabi Alonso. Adakah ini permulaan kepada hijrah sensasi buat bintang muda kebanggaan negara ini ke liga terbaik Eropah? Sama-sama kita nantikan perkembangan seterusnya.